bubur. Lepas tu ni seaweed, telur rebus dengan kacang. Irma dah study account sikit. Tapi sikit je lah sebab kita tak tahu macam mana nak study account. Tak tahu macam mana nak study sebab tak tahu, tak pandai, tak erti, semua ada. So kita makan je lah. Kena matang hari ni sesuai dengan makeup Irma, sesuai dengan penampilan Irma. By the way, Irma pakai baju kurung. Tapi tak adalah macam baju kurung sangat. Irma nak beli susu supaya Irma tak kelaparan dalam DIY. Irma tak terlalu berdebar. Account je pun. Nak tengok tu. Ouch. Lambat lah. Malas lah macam ni. Benda nak dekat pukul 8 dah. Best lah pula duduk sini daripada duduk kat library. Library macam gelap. Ini kau belajar juga. Aku tu buat dekat kau. Kena babi dia. Kau jaga pemasak ke? Jaga tentatif ke nanti tiba je. Aku ada maksud tengok dinding je. Kecil aku. Kira cicak. Ada ke duk besar sangat dia weh. Aduh. Teman Aina beli fries. Jom. Ye, dapat dah. Reward. Cuma buat lagu sendiri. Dah jam. Air punya ramai ya? Tak ada. Tak ada.
Tak, Irma cakap berkongsi bersama, jangan berkongsi tawa. Tak ada nak masuk. Red velvet. Aina. Ni Aina je. Aina dia nak pakai kat atas. Rugi mu Aina. Boseh Aina. Aduh, bose Aina. Macam lengket sangat. Lengket banget. Sedap tak? Wow, menarik. Tak. Sedap. Macam, kan sirap rose kan? Rose kan ada rasa bau-bau rose. Bang. Bau. Ada hint-hint rose tu. Tak suka lah. Tapi tak rasa sirap. Hint je lah. Rasa red velvet tak? Macam mana rasa red velvet? Cuba kau rasa. Rasa lah. Tak mau. Rasa lah. Tak mau. Rasa. Hmm. Dia macam ada hint. Tapi tak sampai. Ha. Tak nak. Oh, ini ya kamu? Nenek lah. Meme pula dah. Tapi okey lah daripada matcha. Matcha kalau dia dah berair, dia jadi air sedap. Kalau yang macam ni, pekat-pekat tak sedap. Total je berapa? Total dia berapa? Jangan gitu. Lupa. Sebab waktu tu minggu kedua week. Kedua week. Minggu Kedua kedua. kita masuk sini. Minggu kedua week. Tu. Lantak. Kita buat apa je ni? Masuk. Macam Bandung dah ni.